Sidang Kemuncak ASEAN ke-26 di Kuala Lumpur akan memberi fokus khusus kepada isu pertikaian wilayah maritim di Laut Cina Selatan dan ancaman militan AS. Juga merangka 3 dokumen yang akan diluluskan di akhir sidang ini nanti. Antaranya Deklarasi Langkawi mengenai Gerakan Kesederhanaan Global GMM, Deklarasi Kuala Lumpur Berpaksikan Rakyat, Deklarasi Berhubung Bencana dan Perubahan Cuaca Dunia. Ivan Toh dari Pusat Media Antarabangsa KLCC ada perinciannya. Ivan? Lokman Siti Mudi sudah menjadi tradisi sidang kemuncak ASEAN untuk mengangkat isu-isu berkepentingan kepada semua negara anggota sama ada isu serantau maupun isu global. Dan kali ini bagi edisi yang ke-26 ini di Kuala Lumpur pastinya fokus terarah kepada beberapa agenda. Dan antara yang paling mendapat perhatian adalah mengenai isu pertikaian wilayah maritim di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara. Jika keadaan ataupun isu itu dibiarkan terus tanpa satu penyelesaian yang konkret, ia dibimbang akan terus meruncing melibatkan beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, China dan juga Brunei. Walaupun isu itu telah pun mendapat konsensus antara negara-negara berkepentingan yang saya sebutkan tadi, tetapi ia dianggap agak kompleks dan juga sensitif untuk diselesaikan, dan ini menuntut kebijaksanaan negara-negara yang terlibat. Dan terdahulu isu pembinaan infrastruktur ketenteraan oleh China di Laut Cina Selatan di wilayah berkenaan dilihat cukup serius dan telah pun dipersoalkan, menimbulkan rasa tidak puas hati oleh negara-negara yang terlibat. Dan Malaysia juga berpendapat bahawa tindakan itu adalah tidak wajar sama sekali, dan justru sidang kemuncak ASEAN untuk edisi ke-26 ini secara khususnya akan memberi penekanan terhadap isu itu. Segala inisiatif untuk memuktamadkan kod tata laku ataupun COC wilayah maritim berkenaan akan dipercepatkan. Dan perkara itu telah pun dimaklumkan oleh Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman. Kata beliau sebagai pengerusi, Malaysia bagaimanapun tidak menetapkan satu tempoh yang spesifik untuk menyelesaikan isu itu, dan perbincangan yang teliti perlu dilakukan di peringkat ketua negara serta kerajaan bagi mencari penyelesaian yang boleh memuaskan hati semua pihak. Discuss. Because I don't want to preempt what we're going to do, because I have other 5 claimant states with us and also the 10 ASEAN member states. So I don't want to preempt and to say where we will lead to. But I can assure you that this is one of the subjects that we'll discuss thoroughly. Ya, selain Malaysia, Filipina antara negara yang paling lantang mempersoalkan perkara berkenaan. Dan saudara, di pentas yang lebih besar, ASEAN juga akan meningkatkan kerjasama dalam menghadapi ancaman kumpulan militan IS. Perkongsian maklumat antara agensi penguatkuasa rantau ini merupakan salah satu inisiatif yang akan dibincang lanjut menerusi sidang kemuncak ASEAN ke-26 di Kuala Lumpur kali ini. Dan seperti yang ditekankan sebelum ini juga, Datuk Seri Anifah Aman menyifatkan kerjasama tersebut sangat penting bagi mengelak lebih ramai penduduk Asia Tenggara terlibat dalam kegiatan kumpulan berkenaan. Selain mencegah pelibatan, tindakan susulan perlu diambil sebaik mereka pulang ke tanah air masing-masing. And the worry is not only the people that go there, but the people that will return back to each country. Okay, so I think there will be an issue. Menyentuh isu dalam ASEAN pula, mesyuarat hari seterusnya akan mengetengahkan isu pelarian Rohingya dari Myanmar. Menurut Datuk Seri Anifah, isu itu kini bukan lagi hanya hal dalaman negara berkenaan, sebaliknya telah menjadi isu serantau dan ia perlu diselesaikan bagi mengelak ia menjadi masalah antarabangsa. Dan perbincangan perkara itu bagaimanapun perlu dijalankan secara berhati-hati dan setiap negara anggota harus menghormati kedaulatan Myanmar. Ya saudara, dalam mesyuarat draft delegasi deklarasi yang telah pun diadakan pada siang tadi juga memperincikan tindakan 2 dokumen utama yang akan diputuskan menjelang akhir sidang ini, iaitu Deklarasi Berpaksikan Rakyat dan yang kedua Deklarasi Gerakan Kesederhanaan Global GMM yang akan dijangka mendominasi sidang kali ini. Negara anggota telah pun memberi respon yang begitu positif kepada usul berkenaan, dan mesyuarat yang dipenerusikan Timbalan Ketua Pengarah Bahagian
Bidang Komuniti Ekonomi ASEAN Astana Abdul Aziz. Dan bercakap kepada media, beliau menjelaskan tumpuan penghasilan draft mengutamakan pembangunan keseluruhan serantau. Strengthening ASEAN and making ASEAN something accessible to everyone. That's one of the documents we are looking at. Another document we are looking at is getting support for global movement of moderates, and that too has got a lot of support among the 10 ASEAN countries. So we are working on a declaration that we can all put our full support on. What are the actions we need to put into place? Ya, ketetapan draft akan dirumuskan menjelang esok dan kemudian dibawa ke Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN SOM. Ia turut berlangsung hari ini Mesyuarat Jawatankuasa Perwakilan Tetap ASEAN atau CPR. Jawatankuasa itu sedang menyiapkan pelan tindakan yang menyentuh kerjasama dengan negara rakan dialog termasuk India, Rusia, China, Amerika Syarikat, Australia dan juga Kanada. Mesyuarat dipengerusikan Wakil Tetap Malaysia ke ASEAN Datuk Hasnudi Hamzah dan disertai semua wakil tetap negara serantau. Ketetapan perbincangan peringkat jawatankuasa hari ini akan membawa ataupun ke Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN SOM esok seperti mesyuarat terdahulu. Dan Wakil Tetap Indonesia ke ASEAN Rahmat Pramono yang ditemui telah pun memaklumkan mesyuarat hari ini juga membincangkan isu-isu berbangkit di antara ASEAN dan rakan dialog terutama Rusia dan Amerika Syarikat. So, kita bincang-bincang tadi dalam meeting baru saja ada bicara tentang agenda kita dengan ASEAN dan Russia, for example. And then the other thing is with ASEAN dengan US. Kemudian kita juga bahas tentang preparation for the summit itself. Macam mana nanti summit itu untuk ministerial meeting, for example, program for the summit, the whole days, all 3 days in KL and also in Langkawi. Di pihak Indonesia, sokongan berterusan akan diberikan kepada Malaysia sebagai pengerusi dan komited menjayakan kesemua pelan tindakan yang dirancang sebaiknya. Dan Malaysia pula selaras peranan sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB akan lebih berperanan sebagai penghubung dan jurucakap ASEAN di peringkat global. Ya, dalam satu majlis berasingan, pasukan pelan tindakan tertinggi bagi integrasi ekonomi ASEAN turut bermusyawarat untuk kali ke-10 dalam rangka pelan seterusnya dalam merealisasikan rancangan liberalisasi ekonomi ASEAN. Mesyuarat diperusikan pengarah kanan bahagian kerjasama ekonomi ASEAN, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk P. Ravindran. Dan fokus pasukan ini tertumpu kepada pelaksanaan liberalisasi dalam perdagangan, pelaburan dan perkhidmatan serta galakan kerjasama dan integrasi dalam bidang baru yang seperti pendidikan, dasar keuangan dan makroekonomi, sokongan hubungan infrastruktur dan komunikasi serta pembangunan transaksi elektronik menerusi e-ASEAN. Dalam merealisasikan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC, pasukan ini turut menggunapakai pengalaman ASEAN dalam pelbagai pentas, antaranya Perjanjian Perdagangan Serantau RTA, Pelan Tindakan Hanoi dan Wawasan ASEAN 2020. Ya, dalam pada itu Pusat Media Antarabangsa di mana kami bersiaran ketika ini memulakan operasi sepenuhnya bermula jam 8 pagi esok. Tapi kami di RTM sebagai hos penyiar telah pun memulakan operasi kami sepenuhnya pada hari ini. Dan Pusat Media ini menawarkan fasiliti yang cukup lengkap termasuk kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi serta lain-lain keperluan berkaitan. Menurut Pengurus Sekretariat Media ASEAN Zaria Muhammad Nasri, delegasi media tempatan dan juga antarabangsa yang berdaftar dijangka mencecah lebih 1,000 orang menjelang hari kedua sidang esok. Dan apabila wakil media antarabangsa terutama daripada 10 negara anggota mula hadir esok. Walaupun dengan jumlah yang besar, namun persiapan yang dirancang sejak awal diyakini dapat menampung permintaan wakil media serantau. Kebanyakannya yang datang mungkin first disebabkan isu
kan, isu untuk isu yang lebih luas untuk mereka membuat liputan. Yang kedua, perbezaan dari segi teknologi. Teknologi tu kita boleh sediakan kita boleh menyediakan media ni dengan kelengkapan. Macam dulu kita perlu sediakan setiap media dengan satu komputer. Sekarang kita dah ada laptop, kita dah ada internet. Jadi kemudahan teknologi itu memudahkan pihak media untuk mendapat sebarang informasi dengan cepat. Ya, pastinya kami RTM sebagai host Mia menjanjikan liputan menyeluruh sepanjang sidang kemuncak ASEAN edisi ke-26 di Kuala Lumpur dan juga Langkawi sehingga Isnin ini. Jadi pastikan anda terus bersama TV1 dan juga TV2. Untuk makluman juga, malam ini delegasi dan pegawai-pegawai kanan ASEAN akan diraikan dalam satu majlis makan malam alu-aluan di Menara Berkembar Petronas. Jadi setakat ini dahulu perkembangan yang boleh saya kongsikan untuk jam ini. Kita kembali bersama Lokman dan juga Siti Mudi di Angkat 10.